Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Aulia Saha, Kru TV PSS SK Subang Perak. Sekarang saya berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Bersama saya sekarang ialah Datuk Seri Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Apa khabar Datuk? Baik. Antara buku yang telah dihasilkan, yang manakah Datuk rekomenkan untuk dibaca oleh golongan anak-anak seperti saya? Antara buku yang saya syorkan untuk anak-anak membaca adalah buku Nota Untuk Anakku, di mana buku ini menceritakan kepada kita anak-anak yang patut belajar, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, menjadi orang yang pandai, rajin dan jangan putus asa dalam menuntut ilmu. Datuk Seri, sehingga sekarang bagaimanakah sambutan masyarakat luar terhadap buku-buku yang dihasilkan? Alhamdulillah setakat ni sambutan makin menggalakkan kesedaran membaca mula tersebelah. Alhamdulillah. Saya ada beli satu buah buku. Boleh Datuk tanda tangan? Boleh.